Hai, apa khabar semua? Hari ni kita nak kupas satu model yang sangat power. Model ni akan tolong kita faham kenapa sesetengah perubahan yang kita cuba buat tu menjadi, tapi ada yang lain tu macam gagal dari awal lagi. Anda pernah tak rasa macam tu? Kecewa bila azam tahun baru entah ke mana? Atau matlamat yang kita dah plan elok-elok, tiba-tiba separuh jalan je? Anda tak sorang-sorang tahu. Persoalan ni selalu sangat bermain kat fikiran kita. Kenapa perubahan yang kita betul-betul nak ni rasa susah sangat nak kekal? Ini mungkin jawapannya. Masalahnya mungkin bukan sebab kita tak cukup cuba, tapi kita cuba betulkan benda tu kat level yang salah. Model yang kita akan bincangkan ni cakap, dunia dalaman kita ni ada struktur dia. Dan kalau nak perubahan tu betul-betul berkesan, kita kena ikut struktur tu. Okey, jom kita mula daki piramid ni. Kita akan terokai model yang dibangunkan oleh Robert Dills ni dari bawah sekali sampailah ke puncak. Dan untuk bagi lagi senang faham, kita akan ikut satu cerita. Cerita pasal watak rekaan kita panggil dia Ali. Ali ni dia teringin sangat nak jadi seorang ketua pasukan yang hebat. Semuanya bermula dari sini, kat tapak piramid persekitaran kita. Anggap je ni macam pentas tempat cerita hidup kita berlaku. Bagi Ali, persekitaran dia ni pejabat yang bising, susah nak fokus, lepas tu meeting pula selalu tegang. Pentas ni kan, dia boleh jadi pejabat tempat kita kerja, orang-orang sekeliling kita, malah tools yang kita guna. Untuk Ali, persekitaran dia ni buat dia rasa macam tersekat. Dia mungkin terfikir, aduh, kalau aku dapat bilik sendiri, mesti lagi okey ni. Okey, naik satu tingkat. Tingkah laku kita, ini lakonan kita atas pentas tadi. Inilah apa yang kita buat. Dalam persekitaran dia yang tegang tu, tingkah laku Ali ni, dia selalu senyap je dalam meeting. Walaupun sebenarnya, dia ada banyak idea best. Baiklah, sekarang kita dah mula masuk ke dalam diri kita. Bagaimana kita buat sesuatu tu? Inilah level kebolehan. Ini pasal skill kita, pengetahuan, strategi. Kalau tingkah laku tu lakonan, kebolehan ni pula macam semua latihan kat belakang tabir. Ali mungkin dah sedar yang dia kena upgrade skill komunikasi dan pengurusan projek dia. Dan kat sinilah benda jadi sangat-sangat menarik. Kita beralih daripada bagaimana kepada mengapa. Kepercayaan dan nilai. Inilah enjin tersembunyi yang gerakkan semua benda. Macam sistem operasi dalaman kita. Suara kecil dalam kepala yang beritahu kita apa yang boleh jadi, apa yang mustahil. Dan kat sinilah masalah sebenar Ali mungkin bersarang. Jauh dalam lubuk hati dia ada satu kepercayaan yang sekat dia. Orang macam aku ni tak layak jadi pemimpin. Nampak tak? Kepercayaan inilah yang melumpuhkan kebolehan dan tingkah laku dia. Lagi dalam daripada mengapa, ialah siapa. Ini level identity. Macam mana kita definisikan diri kita? Kepercayaan Ali tadi tu puncanya datang dari identiti dia. Dia nampak diri dia sebagai seorang staf biasa yang ikut arahan je, bukannya seorang pemimpin yang bagi inspirasi. Perubahan kat level ni memang sangat powerful sebab ia ubah cara kita pandang diri kita. Dan di puncak piramid, kita jumpa tujuan atau misi. Inilah level paling tinggi. Dah bukan pasal siapa aku, tapi untuk apa atau untuk siapa aku ada kat sini. Mungkin bagi Ali, tujuan dia bukan setakat nak jadi ketua, tapi untuk bina satu pasukan yang hebat di mana semua orang boleh keluarkan potensi terbaik diorang. Inilah enjin penggerak yang paling kuat sekali. Okey, sekarang kita dah faham strukturnya. Jom kita tengok pula peraturan paling penting, macam mana semua level ini berinteraksi antara satu sama lain. Inilah kuncinya untuk buka pintu kepada perubahan yang betul-betul kekal. Ingat benda ni baik-baik ya. Perubahan yang paling power dan tahan lama datangnya dari atas ke bawah. Maksudnya macam ni. Ali boleh je pindah meja pergi tempat yang lagi senyap, itu ubah persekitaran. Tapi selagi dia masih nampak diri dia sebagai staf biasa, level identiti dia akan tetap teragak-agak. Tapi, cuba bayangkan kalau dia mula terima identiti baru. Aku seorang pemimpin yang sedang belajar dan berkembang. Automatik tingkah laku dia akan berubah. Dia akan mula berani bersuara, dia akan mula cari jalan. Petikan dari pencipta model ni sendiri dah jelaskan semuanya. Bila kita ubah sesuatu kat level yang lebih tinggi, macam tujuan atau identiti, dia akan ada kesan domino ke bawah. Dia akan susun balik semua benda kat level bawah tu secara semula jadi. Model ni bukan teori semata-mata tau. Ia sebenarnya satu alat diagnosis yang sangat praktikal. Kita boleh jadi macam detektif untuk diri kita sendiri dan cari punca sebenar masalah kita. Bayangkan Ali cakap ayat ni kat kawan dia. Aku tak boleh buat benda tu kat sini. Kalau dengar sekali lalu bunyinya macam masalah kat sini kan, macam masalah persekitaran. Tapi
Jom kita bedah siasat ayat ni guna model kita. Nampak tak? Satu ayat ringkas ni je dah tunjuk ada konflik kat macam-macam level. Masalahnya mungkin bukan pada di sini, persekitaran, tapi pada kepercayaan tak boleh. Atau lagi dalam, pada cara dia tengok saya tu, identity. Model ni tolong kita tanya soalan yang lebih tajam untuk kita sampai ke akar umbi masalah. Okey, sebelum kita sambung, ada satu benda penting kita kena jujur. Model ni memang sangat berguna, tapi dia pun ada hadnya. Ini satu kritikan yang menarik dari Keith Toh. Dia kata, tahap-tahap logikal ni sebenarnya tak logik pun dan ia juga bukan tahap, tapi ia berguna. Maksudnya, hubungan antara level-level ni mungkin tak sekeras hukum sains, tapi macam dia sendiri akui, ia tetap sangat-sangat berguna. Jadi, inilah cara terbaik untuk kita faham model ni. Anggap ia macam satu set cermin mata yang berbeza untuk kita tengok dunia dalaman kita. Ia peta, bukan kawasan sebenar. Kegunaan dia terletak pada sejauh mana ia praktikal untuk kita, bukan pada kesempurnaan teori dia. Jadi, apa sebenarnya matlamat akhir bila kita guna kerangka kerja ni? Jom kita simpulkan semuanya kepada satu perkataan yang paling penting. Inilah dia, keselarasan atau congruence. Kuasa sebenar datang bila semua level ni selari. Bila apa yang kita buat, tingkah laku tu, selaras dengan kebolehan kita, didorong oleh nilai-nilai kita dan jadi cerminan sejati identiti dan tujuan hidup kita. Masa itulah kita akan jadi versi diri kita yang paling power, paling otentik dan paling berkesan. Sekarang, giliran anda pula. Cuba ambil masa sekejap, fikirkan satu perubahan yang anda betul-betul nak buat dalam hidup. Tak kisahlah dalam kerjaya ke, kesihatan ke atau perhubungan. Dah ada perubahan tu dalam fikiran? Okey, sekarang tanya diri anda soalan ni. Adakah cukup dengan hanya ubah persekitaran atau tingkah laku? Ataupun anda sebenarnya perlu sentuh sesuatu yang lebih dalam? Mungkin kepercayaan anda, identiti anda, atau mungkin juga tujuan hidup anda. Jawapan kepada soalan inilah yang mungkin jadi kunci yang anda cari selama ni untuk buka pintu kepada perubahan yang sejati dan berkekalan.